Lebih muka Kais. Sebab dia sekarang dah 3 bulan. Ya. Dia Sekarang mempersembahkan Muhammad Kais Uzai. Anak daripada Tialun Kais Uzai. Agak-agak dia guys. Dia suka-suka sambil ketuk guys. Assalamualaikum. Kita channel Sula Tiba. Okay guys, so kita orang cuba kalau teka nak buat. Tak teka lah. Tak teka lah. Dah dekat thumbnail dah. Kita nak Review. konten Lebih muka Kais. Sebab dia sekarang dah 3 bulan. 3 bulan lebih dah dia masuk guys. Alhamdulillah dia membesar dengan semangatnya guys. Jadi guys, Ni dia hanya matching dengan maminya je. Dia tak matching. matching kot. Kak tu semua mana matching ha? Ada putih-putih juga. Sebab daddy dia nak bagi giwa. Mami dengan anak teman dia bagi work lah kan. Jadi So work. sweet. Guys, boleh teman daddy dah pergi work. Jadi yang kalau kita apa ni, kita review awal ni, dia tak best lah yang kita kena tunjuk perjalanan kita dan anak kita yang. Betul tak? Itulah yang sebenarnya nanti korang skip. Betul. Korang nak tengok muka dia kan sebenarnya kan. Korang kena lah tengok dulu perjalanan Tiala. Kepada fan kita yang dulu ni, mana tahu terlubat rindu so korang kena layan dulu flashback yang kita orang sediakan untuk korang tengok. Okey? Tengoklah flashback ini. Kenapa? So pada mak awal beli untuk dia. Bila lagi ni? Bila lagi ni? Lagi tak ada. Ya. Sayang ni. Lagi tak ada. Ya, dengarlah betul-betul ni. Sebenarnya Tia dah pregnant. Lagi. Kahwin dah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ada happy, ada sedih, ada pahit manis, ada kenangan, ada momen terindah. sampailah melahirkan seketol Muhammad Kais Uzai. So guys, apa yang kita nak bagi tahu, kita nak cerita pasal Muhammad Kais Uzai dulu guys. Kita nak cerita perangai. Sebelum kita review, kita nak ceritalah perangai dia sikit. Dia dah membesar ni, dah berubah-ubah dia punya perangai. Betul. Sekarang. Tapi dia memang bagus. Dia bagus. Kita cerita kebaikan dia dulu lah. Kebaikan dia dulu guys. Kebaikan dia, Tok Mi dia, Tok Bu dia, Nana dia, Tok Abah, Tok Opah dia, semua puji dia memang good boy sangat. Betul. Alhamdulillah dia good boy sangat. Dia bukan hide demand baby, bukan. Betul. Dia easy go baby. Orang katalah
Sebab memang bagi saya memang mudah. Sebab dia kan kalau tahi dia jubur tu boleh tidur lagi. Dia tak, kalau budak lain set air dah kan. Betul. Dia kalau budak lain dia tak selesa tu. Dia akan menangis. Dia apa ni tahi penuh pun. Dia boleh sampai tidur guys. Tidur. Kalau dia menangis guys, dia nak susu sahaja. Hanya susu sahaja guys. Yang lain dia beres. Betul. Hanya susu sahaja yang boleh buat dia menangis. Benda lain tak ada masalah. Kalau orang nak ganggu dia masa tidur pun tak ada masalah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang nak kacau dia ke, nak lambu-lambu dia ke, nak buat bola pun tak ada masalah. Tak menangis. Lepas tu dia nak tidur pun hanya kena tepuk je. Betul. Tak perlu buai, tak perlu apa kan. Alhamdulillah lah setakat ni. Lepas tu InsyaAllah Nabi harap-haraplah anak kedua, ketiga sama macam dia juga kan. Dia macam ni lah. Dia bukan anak kedua, anak ketiga. Biar dia sampai yelah, kita bertahun-tahun dulu biar dia okey. Ya, lepas tu saya nak anak kedua, ketiga macam tu juga. InsyaAllah. Tapi yang kebanyakan orang cerita anak kedua dia ada pengalaman pula, anak ketiga ada pengalaman pula. Tapi kalau boleh kita duk sama lah, biar sama. Ya ni. Adik kena Suka? Adik kena train lah apa ni? Adik punya adik-beradik nanti untuk menjadi seperti adik ya. Dia jeling kan? Aku kecil lagi. Dia cakap. Betul. Okey, lepas tu apa lagi kebaikan dia? Kebaikan dia lagi satu kalau dia buka paper memang dia suka. Oh betul kan? Dia kalau buka pamper kan, contoh kita nak tukar paper kan, dia suka kan. Kita buka dia memang rasa macam bebasnya dia rasa macam bebas. Lagi-lagi kalau buka bedung. Kalau sebelum ni kalau buka bedung tapi sekarang kita tak bedung dah. Sebab ada satu kejadian. Betul kan? Ada satu kejadian yang tidak dapat dielakkan. Dia bedung kan? Tapi dapat diselamatkan. Dia menggelepar gitu. Kali saya dengan Long ni tidur. Kali kita macam kadang-kadang penat tidur mati kan. Lepas tu tengok guys, bedung tu kat muka dia. Dia macam tangan dia menggelepar gitu. Tangan dia macam ni lah. Dia nyut tubuh dia tu. Jadi kain tu terangkat naik atas macam gitu macam. Dia macam tu. Masa tangan dia macam gitu kan. Lepas tu kita bangun. Ya Allah, nasib ya Allah, Muhammad kain. Masih bernyawa alhamdulillah. Kalau tak time tu berapa bulan? 2 bulan lebih tu. 2 bulan lebih. Kau tahu dia tengah buat apa masa tu guys? Masa bedul tu dulu je. Dia main. Ya. Dia menggelepuk. Bunyi. Lepas tu kita orang macam memang dari situ kita orang macam tak payah bedung dah lah. Kita dah takut nak bedung kan. Sebab kalau bedung ni guys, kita tak boleh nak bedung dia kemas-kemas. Ketak-ketak. Dia tak boleh longgar-longgar sangat. Kalau longgar sangat jadi macam tu guys. So anak saya ni, saya biasakan dia sampai 2 bulan lebih lah bedung tu. Sampai yang jadi macam tu je. Lepas tu tak bedung dah. Alhamdulillah dia lebih selesa dengan tak bedung lah guys. Saya rasa budak sekarang. Lepas tu kita pun letak bantal atas dia kan. Dia pun lah. Tak adalah terkejut sangat. Jadi kalau baik dia ni guys, lagi satu. Kalau tadi kita pampers okey. Dia suka. Lagi satu adalah mandi. Ya, kalau mandi dia suka. Mandi guys. Dia suka mandi. Letak je dia guys, dia relax je. Dia easy baby lah dia bagi macam saya. enjoy dengan mandi tu guys. Ya. Apa? Betul lah. Dia memang enjoy dengan mandi guys. Alhamdulillah lah dia enjoy dengan mandi. Lepas tu apa lagi? Kebaikan dia ni banyak sebenarnya guys. Ni pun sebab dah terlalu banyak kita kena buat kita fikir. Ni pun nak tidur apa dah. lagi yang dia buat Dia senang cerita dia memang easy baby lah. Sebab saya dengar juga pengalaman orang yang ada high demand baby kan. Lepas tu saya bezakan anak aku. Alhamdulillah. Senang, mudah. Senang. Ada yang Apa? cocok bulan pertama. Ya bulan betul lah untuk kali pertama. Guys, dia berlakon je suara dia tu. Dia tak suara. Dia macam ni kan. Saya ceritalah sebab saya pegang macam tu kan. Lepas tu doktor pun cocok yang kali pertama Cak. Masuk lepas cocok tu. Aku rasa dia masa tu saya cakap ni. Dia macam test suara je masa tu. Betul. Lepas tu guys, saya rasa macam tak puas hati dengan yang kali pertama kan. Lepas tu saya nak tengok kali kedua pula kan. Kali kedua cocok kan.
2 bulan. Untuk ni lah, untuk kali kedua cocok tu. 2 bulan. Pak, cabut. Ya. Ai, saya. Nanti kita dah review kita tunjuk. Kalau kita dah review kita tunjuk Aduh. Jadi kita review kita tunjuk dia. Betul. Dia kalau benda yang dia suka pakai topi masa mana guys? Kalau korang nak tahu guys. Masa duduk dalam kereta guys. Masa duduk dalam kereta dia okey pakai topi. Wah. Kalau kat rumah dia tak suka pakai topi. Dia tahu tak pergi jalan ni bapa nak pakai topi. Dia macam itulah. Lagi dia tahu mami dia tengah bersiap. So dia okey nak pakai topi gitu. Lepas tu nanti kalau kita dah review kita tunjuklah video dia. Kita boleh tunjuk video Alhamdulillah Mamat Kais. Derahnya sedara. Lepas tu dia punya perangai pula Bi. Perangai dia meningkat usia dia. Meningkat usia 3 tahun. 3 tahun. Betul lah. 3 bulan. 3 bulan. 3 tahun. Sayang ni. Baru 3 bulan saya kenapa dah 3 tahun? Tak tersasa. Okey. Perangai dia 3 bulan apa Bi? Apa? Perangai selama dia 3 bulan ni guys. Korang tahu tak? Dia dia rasa dia bukan baby dah kalau 3 bulan ni. Sebab dia tak suka macam kalau duduk saja kan, dia tak suka macam ni. Dia suka duduk dan berdiri macam ni. Dia tak boleh letak dekat bawah kan. Dia nak main je. Lepas tu apa lagi? Kalau letak baring kan pun dia macam suruh angkat dia. Faham tak? Lagi satu guys. Kalau agah-agah dia macam apa tu, main-main dengan dia kan. Saya tak ingat. Ada satu perangai dia ni guys. Saya tengah agak-agak dia guys. Dia suka-suka sambil ketuk guys. Itu normal lah Bi. Masa ketuk ni guys, saya tak boleh lupa guys. Saya ingat dulu saya pun megang rekod guys. Kalau ketuk-ketuk busuk ni guys. Sebenarnya dia ikut bapak dia lah ketuk busuk. Rupa-rupanya guys, dia lebih busuk daripada saya sekarang ni guys. Walaupun dia minum susu saja. Ya, kadang-kadang tu kita orang ingat dia macam berak. Sekali pun tengok tak ada. Betul. Dah berapa kali saya dengar Tia kena je tu. Sebenarnya adik bapak dia je tengok video ni. Busuk, dah jauh. Kuat. Nampak tak? Ikut perangai bapak dia. Busuk itu sampai sekarang. Nasib baiklah bibir dia tak tebal macam bapak dia. Kata seksi dia, amal minat dia. Okey, lepas tu apa lagi? Kalau bab perangai dia sekarang. Kalau bab tidur tu biasalah guys. Sebelum ni dia dah okey sebelum tidur guys. Dia nak masuk 2 bulan tu dia dah okey dah tidur. Dia tidur malam apa. Lepas tu masuk 3 bulan ni dia sama naik dengan kita orang kan. Tengok Netflix. Ya, dia tidur dia balik. Macam putar balik dia punya masa. Betul. Tengok. Apa Bi? Maksudnya? Dia dah jadi macam ni lah sebelum ni balik. Maksudnya siang dia tidur. Malam 4 pagi ke 3 pagi dia berjaga. Dan dia akan tidur betul-betul lama. Pukul 5 ke pukul 4. Sampailah pagi. Ni sebenarnya baru bangun ni guys. Sekarang lah. Dia dah bertukar balik. Mungkin sebab apa ni? Bunyi kan? Tu menguat tu. Menguat macam tu. Dan kita akan train dia balik lah untuk betulkan balik waktu tidur dia tu. Kalau tak pun saya dengan Tia akan betulkan balik tidur. Dia yang jaga kita orang pula. Lagi dia start dia ni. Sebab sebelum ni memang daripada bersalin memang Tia berpantang apa semua. Lama duduk Kelantan ni. Alhamdulillah korang tengok kita orang dah ada kat rumah Puchong. Kita dah balik Puchong. Betul. Kita dah balik Puchong guys. Bermulalah kehidupan kami berdua. Betul-betul family. Betul-betul family kecil menjaga anak ini. Sebab sebelum ni ada bantuan ibu saya. Betul tak? Tapi ibu saya cakap pun memang dia good boy sangat. Betul. So, kini smile. Okey, adik. Ni jadi. Jangan marah-marah lagi. Sekarang ni, Dek. Aunty, uncle, nenek, atuk dan friend adik nak tengok adik. Korang lepas tu korang tengok ikut muka siapa? Untuk tengok Tia Lo Junior.
Nangis. Orang tunjuk ni. Awak nangis tunjukkan tu. Awak nak senyum. Nak tidur ni sebenarnya ni. Tunjuk good boy, tunjuk good bawa boleh? 1, Ya. 2. Sekarang mempersembahkan Muhammad Kai Uzai. Anak daripada Tialun. Kai Uzai. Kau muka siapa guys? Kenapa? Orang kalau jumpa dia, orang cakap, anak Cina mana ni? Betul kan? Anak Korea mana ni? Ramai orang cakap muka pun anak Cina kan? Ya, buka topi. Buka topi Yalah. dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak selesa lah guys kalau pakai topi. Kalau bukan dalam kereta. Ini muka dia guys. Tengok muka Nampak dia dah merah panjang. guys. Jangan kerja sama. Nanti kita dia tak payah payment ke. Kerja sama lah. Naik kamera. Nekaita. Hai. Bagi salam untuk ni, bagi salam dekat tu. Anti-anti dan angka-angka dekat luar sana. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Tanya. Assalamualaikum sayang mami. Assalamualaikum anti, angka nama saya Kais. Itu Ben. Ataupun nama saya boleh dipanggil Uzai. Ikut anti angka lah nak panggil apa pun kan? Dek kan? Tengok. Tengok ni. Amai belalai tepu-tepu, tepuk biar pandai mami upas susu. Cucu lemak manis, ada apa muda. Kau rasa muka siapa? Cuba komen. Korang boleh komen dekat bawah muka siapa. Ataupun muka ni meet kita orang ke Muka Bia. Muka B. Ya. Muka B. Adik ikut muka daddy kan? Saya Ikut muka daddy kan? Betul tak? Weh, apa adik hitam kita pula? tengok muka dia. Dia pandai guys tengok kamera. Apa muka Jangan kerut gitu. Orang takut nanti. Ni dia scam ke apa ya ni? Ni muka aku kot. Scam. Dah ya? Apa tu dia pandai kalau video call ke apa memang dia pandai tengok kamera kan? Itu. Angkat tangan dia. Kau ujoyi. Mana? Nampak dia orang bangun. Selalunya. Main dah mulut you. Uzai. Nah, biasa lagi tak ada tekak Mana tekak adik ni? Ya? Tekak mana? Yang sebaik tak pakai baju berkola. Kalau pakai baju berkola tak nampak terus. Tekak. Aku duduk kat bibir kola je. Tak apa ke muka tu? Apa? Yaklah. Apa? Ngatuk aku layan mami daddy. Alhamdulillah. Ngatuk layan mami daddy. Ngatuk kau? Dia akan muncul. Nekaita. Nekaita. Payment dah kan? Ada payment ni. Suka kaita. Mana nanti korang tengok dah muka yang dia main dengan saya, ada suka-suka apa semua. Korang boleh tengok nanti. Nanti kita masukkan Okey? Okey. Jadi guys, alhamdulillah selama anak saya 3 bulan ni alhamdulillah dia sihat apa semua. Alhamdulillah. Kita orang tunjuk ni pun semoga korang terima dengan baik. Happy tengok anak kita orang ni. Korang jangan lupa komen Masya Allah Tabarakallah. Kalau boleh banyakkan komen Masya Allah Tabarakallah. Okay? So guys, saya rasa guys ada nak bagi 1-2 kata. Ketawa je semua. Okay guys, kita ada dia marah guys. Dia marah kan? Dia marah guys. Okay. Jadi alhamdulillah guys. Sekali lagi inilah Muhammad Kais Uzai. Ya. Tialo Junior.
Nanti jangan lupa mungkin dia ada apa ni yang personal media dia sendiri. Dah, kita dah buat account. Betul. Jangan lupa follow Jangan lupa follow Tia juga. Jangan lupa follow isteri saya guys. Sebab account saya dah kena gitu. So jangan lupa follow isteri saya guys. Yang mana yang tengok video ni boleh follow Kaish Uzai dan maminya Fatia Rafi. Okey, nanti saya akan suruh editor saya letakkan IG dua orang ni dan saya jugalah. Okey guys. So sampai sini sajalah konten. Korang doakan yang baik-baik tau, insya-Allah. Doakan yang baik-baik untuk anak kita orang ni. Betul. Mukanya keruh. Apa muka tu? Semoga dia membesar dengan baik. Betul. Kan? Semoga dia terus menjadi good boy sampai besar. Pesanan dari Bilayang untuk semua rakyat. Jangan lupa doakan untuk saudara kita yang dekat negara P dekat sana. Semoga dipermudahkan dan semoga dia beri kebebasan yang betul-betul lah. Benar. Yang sebenar lah kata. Okay, saya doakan untuk korang juga yang menanti Zuriat. Semoga dikurniakan Zuriat secepat yang mungkin. And semoga yang ada anak-anak kat luar sana pun membesar dengan baik. Macam kita orang juga. Betul. My small family. Lepas tu semoga lah orang kata betul. Yang belum, yang masih masih menanti jodoh pun semoga dikurniakan secepatnya lah. Semoga dimudahkan lah, senang kan. Jumpa jodoh yang baik-baik. Okay, so sampai sini saja. Bye-bye. Bye-bye auntie, uncle. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. See you next time. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe guys. Bagi tahu lah guys. Jangan lupa subscribe dan like and comment and share. Kita jumpa pada next episode bersama Kaish lagi. Assalamualaikum. Bye bye Kaish. Bye bye. Bye bye aunty. Bye.